Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah alaina fi qulubina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala sama-sama pada pagi ini masih lagi diberikan kita ruang dan peluang sama-sama dapat kita mendirikan solat fardu subuh secara berjemaah dan sama-sama dapat kita duduk berkumpul di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung kembali pengajian kita bagi membicarakan kitab Hadis 40 Imam Nawawi, yang mana kita sambung pada hadis yang ke-19. Tajuk seterusnya pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Abi Abbasin Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna ummata lawajtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik rufi'atil aqlamu wa jaffatil suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Daripada Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, wahai budak, sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimah. Peliharalah Allah, nescaya Dia akan memeliharamu. Peliharalah Allah, kamu akan mendapatinya bersamamu. Apabila kamu meminta sesuatu, maka mintalah daripada Allah. Apabila kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan daripada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya jika seluruh manusia berhimpun untuk memberi sesuatu manfaat kepadamu, mereka sesekali tidak akan dapat memberikan manfaat itu kepadamu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Dan sekiranya mereka berhimpun untuk mendatangkan sesuatu bencana ke atasmu, mereka tidak akan dapat mendatangkannya kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah ke atasmu. Telah diangkat qalam dan telah keringlah lembaran. Hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Dalam riwayat yang lain, Imam Tirmizi menyebutkan ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi rahah, ya'rifuka fi shiddah, wa'lam anna ma akhtaka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa'lam anna nasara ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al qarbi wa anna ma'al usri yusra. Yakni peliharalah Allah, kamu akan dapatinya berada di depanmu.
Kenalilah, yakni ingatlah Allah ketika kamu berada dalam kesenangan. Nescaya Dia akan mengenalimu, yakni mengingatimu ketika kamu dalam kesusahan, yakni ketika kamu dalam kesusahan. Dan ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang ditetapkan tidak mengenaimu tidak sesekali akan menimpamu, dan apa-apa yang telah ditetapkan akan mengenaimu, kamu sesekali tidak akan terlepas daripadanya. Ketahuilah sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama dengan kesusahan. Sesungguhnya beserta kesusahan itu ada kemudahan. Yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam fasal sifat hari kiamat, raqaiq dan wara' daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab tetapi wahai Hanzalah, seketika dan seketika. Yang mana hadis ini bernombor 2516, dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya, yang mana lafaz disebut diriwayatkan daripada Abdul bin Humaid dalam Musnadnya, yang disebutkan oleh ulama yang mana menghuraikan hadis 40 Imam Nawawi ni. Yang mana kepentingan hadis ini daripada Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Hulum wal Hikam, yang mana himpunan ilmu dan hikmah. Yang mana hadis ini mengandungi beberapa wasiat yang agung dan prinsip utama mengenai perkara-perkara penting yang berkaitan dengan agama ini. Dan sebahagian ulama mengatakan, aku telah meneliti hadis ini dan aku dapati ianya cukup menakjubkan. Amat malang sesiapa yang jahil dengan hadis ini dan tidak mendalami pengertian ini. Kemudian dalam hadis ini disebut beberapa perkataan yang kalau kita tidak mengetahui, kita tidak membaca akan syarahnya, kita tidak mengetahui akan maknanya. Antaranya kalimah khalfan Nabi, yakni di belakang Nabi SAW, yang mana Sayyidina Abdullah bin Abbas menunggang binatang tunggangan bersama-sama di belakang Nabi SAW, yang memboncenglah Nabi SAW. Kemudian disebut dengan kalimah ya ghulam, wahai budak. Ya ghulam ini dengan bermaksud kanak-kanak yang umurnya antara berhenti menyusu hingga 9 tahun. Dalam bahasa Arab ni dia macam-macam tuan-tuan. Ada dipanggil dengan atfal, ada dipanggil dengan ghulam. Semuanya mempunyai makna yang berbeza. Jadi kalau kalimah ya ghulam, yakni wahai budak, yakni umur lebih kurang 2 tahun sehingga kepada umur lebih kurang 9 ataupun 10 tahun. Maka ketika itu Sayyidina Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas, anggaran umur beliau dalam 10 tahun ketika sama-sama menunggang unta, yakni menjadi pembonceng bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam hadis ini kalimatin, yakni beberapa kalimah yang mana merujuk kepada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang mana dengan Allah Ta'ala akan memberikan manfaat kepada kamu. Kemudian dalam hadis ini disebut ihfazillah, yakni peliharalah Allah, dengan makna kenalilah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan jagalah ia jangan melampaui daripada batas yang ditetapkan oleh Allah. Ini mengetahui hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan janganlah melangkaui hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Contohnya perkara itu sudah diharamkan, contohnya jangan kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, contoh. Kemudian beriltizam untuk melaksanakan perkara-perkara yang fardu dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang. Dan itulah maknanya disebut dengan seorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kerana hari Jumaat biasa kita kan dengar khatib sebut, bertakwalah kepada Allah Ta'ala
dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Kemudian di dalam hadis ini disebut juga kalimah dengan yahfazka, yakni dia akan memelihara kamu. Maksudnya dia akan menjaga dan memelihara diri, keluarga, agama dan duniamu. Jadi kita jaga hak Allah Ta'ala, kita mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menjaga kehidupan kita, diri kita, keluarga kita dan segala macam dalam kehidupan kita, yakni dunia dan agama kita, tuan-tuan. Kemudian disebut dalam hadis ini tujahaka, bersamamu. Maksudnya kamu akan dapati, yakni Allah Ta'ala bersama-samamu, memelihara, menyokong, menolong dan membantumu walaupun kamu berada di mana sahaja dan walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Bila kita mana jaga hak Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala akan sentiasa menjaga kita pada bila-bila masa dan dalam keadaan hal bagaimanapun Allah Ta'ala akan menjaga kita. Kemudian dalam hadis ini disebut sa'alta, kamu meminta, dengan maksud kamu ingin meminta sesuatu berhubung dengan urusan dunia maupun agama. Kemudian kalimah seterusnya ista'anta, kamu meminta pertolongan. Maksudnya kamu meminta pertolongan di dalam suatu urusan daripada urusan dunia maupun urusan akhirat, yakni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalimah ummah, bermaksud yang dikehendaki di sini ialah seluruh makhluk yang berakal. Kemudian disebut rufi'at kalam, yakni telah diangkat kalam, yang bermaksud berhenti daripada menulis. Maksudnya yang dikehendaki di sini ialah sesungguhnya segala sesuatu yakni sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya segala sesuatu, yakni takdir kita ni sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ni kita bangun tidur, boleh datang surau, boleh dengar kuliah apa semua ni, perkara yang sejak azali lagi sudah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jaffatus suhuf, telah kering lembaran. Yang dikehendaki dengan lembaran ialah sesuatu yang telah ditulis di atas ketetapan-ketetapan bagi makhluk seperti Lauh Mahfuz. Yakni sesuatu yang telah ditakdirkan, yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala ke atas makhluk-makhluknya, antaranya manusia, seperti Lauh Mahfuz. Yakni manusia ni sudah Allah Ta'ala tetapkan takdir kehidupannya, bila dia lahir dan bila dia akan mati, dan apa yang beruntung dalam kehidupan dia dan apa yang dia rugi dalam kehidupannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ar-raja, yakni kesenangan, iaitu kelaparan, kesenangan hidup, keamanan, kelapangan, kesenangan hidup, keamanan, kerehatan, kesihatan, kekuatan dan yang seumpama dengannya. Itu disebut bukan ar-raja, ar-raha. Disebut dengan ar-raha, yakni apa-apa perkara yang baik secara umumnya disebut dengan ar-raha. Kemudian kandungan hadis ini, tajuk seterusnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usaha membimbing ummah dan melahirkan generasi mukmin contoh, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat memberikan perhatian berat dalam menanam akidah yang betul ke dalam jiwa orang-orang yang beriman, khususnya para pemuda. Kerana bersama dengan Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Abdullah bin Abbas, anggaran umur beliau pada ketika itu 10 tahun, yang mana Rasulullah SAW menyampaikan nasihat ataupun pesanan ini kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, nak menunjukkan betapa Rasulullah SAW mengambil penting
ataupun mengambil peduli kepada golongan pemuda, kan? Kerana golongan pemuda inilah generasi seterusnya yang akan meneruskan dakwah Islam ataupun meneruskan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW memberikan perhatian dan menyampaikan ilmu dan nasihat khususnya kepada golongan muda, antaranya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang mana firman Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat keberatan kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggung segala kesusahan yang ditanggung oleh kita, yakni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mengambil berat berkaitan dengan umatnya, dan sangat lobakan, yakni inginkan kebaikan bagimu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasih. yakni Nabi SAW sangat kasih dan sayang kepada orang-orang yang beriman. Yang mana suatu ketika sepupu Rasulullah SAW, siapa sepupu Rasulullah? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni pak saudara Nabi SAW, umur dekat-dekat dengan Nabi SAW. Abbas, Hamzah ni umur dekat-dekat dengan Nabi SAW, walaupun pangkat pak saudara. Kerana atuk Nabi SAW, datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib, isterinya lebih daripada seorang. Jadi satu isterinya yang anak yang satu ibu, siapa? Abdullah dan Abu Talib. Ini satu mak. Abdullah yakni bapa Nabi, dan Abu Talib yakni ayah kepada Sayyidina Ali. Ini satu mak. Hamzah dengan Abbas satu mak yang lain. Jadi yang Abbas dengan Hamzah ni umurnya dekat-dekat dengan Nabi SAW. Sangat dekat. Kemudian Abdullah bin Abbas, jadi sepupu Nabi lah, tapi sepupu yang umurnya kecil. Yang ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, Abbas ikut sama-sama hijrah. Abbas ini Abdullah ni umurnya lebih kurang dalam 9-10 tahun. 9-10 tahun. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas ini pernah didoakan oleh Nabi SAW. Nabi SAW mendoakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepadanya kefahaman agama dan kemampuan untuk mentafsirkan Al-Quran. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas ini, ataupun dipanggil dengan Ibnu Abbas ini, salah seorang sahabat besar yang hebat dan boleh berfatwa dan mampu untuk menafsirkan Al-Quranul Karim. Sahabat Nabi saat Nabi wafat lebih daripada 100,000 orang sahabat Nabi. Apa syarat sahabat Nabi? Yang pertama, dia beriman. Yang kedua, dia pernah jumpa Nabi. Itu sahabat lah. Tapi dalam 100,000 orang ni sahabat Nabi, kurang daripada 30 orang yang mampu untuk berfatwa ataupun berijtihad. Maksudnya dalam 100,000 ni kurang 30 orang sahaja yang mampu untuk mengajarkan Islam. Itu sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW. Daripada kurang lebih 30 orang ini, salah seorangnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Walaupun umurnya muda, ketika beliau hidup di zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar melantik beliau menjadi salah seorang daripada ahli kabinet lah. Contohlah macam menteri lah. Macam menteri pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, tuan-tuan. Kerana banyak perkara-perkara agama, walaupun Sayyidina Umar ni salah seorang sahabat daripada 30 orang yang boleh berijtihad, mampu berfatwa, tetapi Sayyidina Umar juga banyak juga merujuk kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas.
Kerana dalam bab tafsir memahami Al-Quran, Nabi SAW mengiktiraf dan kefahaman Sayyidina Abdullah bin Abbas. Satu ketika Sayyidina Umar ni, kerana Nabi SAW ketika Nabi hidup, Nabi jamin syurga bagi orang yang pernah mengikuti perang Badar. Orang yang pernah mengikuti perang Badar ni Nabi jamin ahli syurga. Jadi bila zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, dia nak lantik pegawai-pegawai dia, menteri-menterinya, dia lantik di kalangan orang-orang yang terbaik, antaranya di kalangan veteran perang Badar. Kerana ni dah dapat jaminan daripada Nabi ahli syurga. Jadi orang ni boleh percayalah, kalau pandangan dia, cakapnya boleh percaya. Kemudian Sayyidina Umar melantik juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, dilantik juga. Jadi satu ketika Sayyidina Umar dikumpulkan sahabat-sahabat veteran perang Badar dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Mereka muzakarah, bincang tentang surah An-Nasr, ayat pertama. Iza jaa nasrullahi wal fath, apabila datangnya pertolongan daripada Allah, maka diberikan kemenangan. Maka Sayyidina Umar tanya, apa makna di sebalik ayat pertama surah An-Nasr ini? Jadi sahabat-sahabat veteran perang Badar, mereka menafsirkan secara zahir, secara literal. Mereka mengatakan ayat ini sebagai tanda yang mana Allah Ta'ala akan berikan kemenangan kepada Nabi dalam peristiwa Fathul Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Okey, betul lah benda tu. Tapi bila ditanyakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Umar tanya, apa makna turunnya ayat ini? Sayyidina Abdullah bin Abbas kata apa? Ayat ini menerangkan bahawasanya bila Nabi mencapai kemenangan, maka selesailah tugas dakwah baginda Nabi SAW, dan Nabi akan kembali ke hadrat Allah Ta'ala, yakni meninggal dunia ataupun wafat. Dan ini juga disokong oleh Sayyidatina Fatimah dan Sayyidatina Aisyah, menafsirkan dengan tafsiran yang sama. Maksudnya beliau menafsirkan makna bukan makna yang tersurat, tetapi makna yang tersirat. Betul? Bila Allah Ta'ala berikan kemenangan, maksudnya dakwah Nabi dah selesai, Nabi dah mencapai kemenangan dalam tugas baginda Nabi menyampaikan dakwah, maka Nabi akan bertemu dengan hari kewafatan baginda Nabi SAW. Dan 3 tahun selepas itu, tahun ke-11 Hijrah, Nabi SAW wafat, yakni meninggal dunia. Itu pandangan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang mana Rasulullah SAW menyampaikan nasihat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas dengan nasihat yang menakjubkan, yang dapat mendorong seorang mukmin beriltizam ataupun bersungguh-sungguh dengan melaksanakan perintah-perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meminta pertolongan dan kemenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu lahirlah seorang yang berani dan gagah perkasa, yang mana situasi sekelilingnya tidak dapat menakutkannya. Begitu juga bahaya-bahaya yang ada tidak sesekali akan menggentarkannya. Kerana kan dalam hadis ini kan disebut, kalaulah semua orang berkumpul untuk memberikan manfaat, tetapi Allah Ta'ala tak izinkan, dan kita tidak akan dapat manfaat itu. Kalau semua manusia berkumpul untuk memudaratkan kita, tetapi Allah Ta'ala tidak mengizinkan, dan tidak akan berlaku mudarat ke atas diri kita. Jadi kenapa kita perlu takut? Kerana tidak akan datang mudarat ataupun nikmat, melainkan semuanya daripada Allah Ta'ala, bukan dengan sebab orang lain. Itu kadang-kadang kita ni sibuk kan, nanti orang kata, kata-katanya tidak boleh mendatangkan manfaat dan mudarat. Kalaupun mendatangkan manfaat dan mudarat, itu hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata seseorang itu tak ada apa nilainya. Jadi kenapa perlu kita takut? Melainkan kita hanya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi janganlah buat perkara sehingga orang mengata kita. Itu jangan juga, tuan-tuan.
Kerana kita tak nak timbulnya berlakunya fitnah dalam masyarakat. Kemudian tajuk seterusnya beberapa kalimah yang abadi dan uslub yang bijak, yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menceritakan kepada kita wasiat yang konkret yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini wasiat yang sangat penting disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau menunggang di belakang baginda. Yang ini ketika sama-sama menaiki unta bersama dengan baginda. Sebab tuan-tuan, pendakwah, orang alim ulama ni tuan-tuan, dia bukan hanya menyampaikan dakwah di meja kuliah. Meja kuliah ni tuan-tuan datang, tuan-tuan memang jenis nak dengar kuliah. Tadi pun semayang ramai juga tuan-tuan, berapa saf, ramai juga balik tuan-tuan, ramai juga balik tuan-tuan, tak tunggu tuan-tuan. Contoh. Jadi menyampaikan kuliah ni ya dakwah, tapi dakwah kepada orang yang nak menerima dakwah. Bagaimana orang yang sama ada nak ataupun tidak, sama ada dengar ataupun tidak di luar, macam mana kita nak sampaikan dakwah pada mereka? Nabi tak ada buat kuliah maghrib tuan-tuan, kuliah subuh. Hari ni kuliah subuh disampaikan oleh Nabi SAW. Tak ada, Nabi tak buat tuan-tuan. Hari ni kuliah maghrib disampaikan oleh Nabi. Ceramah perdana disampaikan oleh Nabi. Tak tuan-tuan. Nabi turun dalam lapangan, Nabi turun dalam masyarakat, Nabi sampaikan dakwah menggunakan uslub yang bijak, kaedah dengan cara yang bijak tuan-tuan. Itu kan disebut dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang ini serulah manusia ke jalan Tuhanmu, yang ini berdakwah dengan cara yang bijaksana, hikmah. Nabi bawa Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas naik sama-sama unta dengan aku. Tunggang unta jalan. Sambil-sambil pusing Madinah, Nabi bagi nasihat-nasihat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Contoh lagi tuan-tuan, kadang-kadang kita kata, oh ni takkan ustaz minum kedai kopi kan, tak warak lah macam ni kan. Kadang-kadang kena buat tuan-tuan. Duduk kedai kopi, sembang-sembang dengan masyarakat, sambil sembang-sembang boleh bagi sikit-sikit nasihat. Tuan-tuan, kalau saya cakap ni tuan-tuan terkejut. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan mengaji, sibuk mengaji entah apa-apa tuan-tuan, belajar entah apa-apa, belajar benda yang kita tak boleh amal. Sedangkan yang kita amal hari-hari, kita tak tahu apa kita buat. Saya tuan-tuan kan, kadang-kadang saya kuliah-kuliah, ceramah-ceramah ni tuan-tuan, sengaja tanya-tanya soalan-soalan yang asas. Apa takrifan hadas, apa maksud hadas besar, hadas kecil, tak boleh jawab tuan-tuan. Tanya aurat orang perempuan, takrifan aurat orang perempuan, takrifan aurat orang lelaki, tak boleh jawab tuan-tuan. Kalau kata sekolah tak tinggi tuan-tuan, tengok muka-muka jenis berpendidikan tinggi, profesional tuan-tuan. Takkan benda basic kita sebagai Muslim tak erti. Pun tak bolehlah nak terus salahkan masyarakat. Kalau pendakwah pun tak menitik beratkan penyampaiannya, berikan peringatan dan sampaikan ilmu yang penting untuk masyarakat. Seolah-olah kadang-kadang pendakwah ni dia ada satu kedudukan yang istimewa sehingga masyarakat tak boleh dekati dia. Oh, salah tu tuan-tuan. Nabi tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Syama'il, Nabi tuan-tuan, orang gila pun Nabi layan. Tuan-tuan, Nabi orang gila. Di Madinah ni ada seorang perempuan gila, biol, jadi bendulnya tuan-tuan kan. Nak jumpa Nabi SAW, Nabi tanya nak jumpa kat mana, bila. Nabi datang, Nabi tunggu tuan-tuan. Bukan dia tunggu Nabi, Nabi tunggu dia. Punyanya Nabi ni tuan-tuan mudah untuk didekati. Kenapa? Kerana pendekatan begitulah mudah untuk menyampaikan nasihat tuan-tuan. Tuan-tuan, mesti ada sikap begitu tuan-tuan, uslub kaedah menyampaikan dakwah kepada masyarakat. Kalau Nabi tuan-tuan dia melihat budak kecil ni tak penting, nescaya Nabi tak akan menyampaikan nasihat, tak akan peduli kepada anak-anak kecil.
Kalau dalam kitab Syama'il, ni ada ni tuan-tuan, kuliah tuan-tuan ke malam tadi kan, kitab Syama'il, majoriti dalam hadis dalam kitab ni, dua orang yang banyak meriwayatkan hadis dalam kitab ni siapa? Sayyidina Anas bin Malik dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua-dua ni budak tuan-tuan. Sayyidina Anas jadi khadam, jadi pembantu baginda Rasulullah SAW, umur pun lebih kurang 10 tahun. Sayyidatina Aisyah isteri Nabi SAW, umur pun lebih kurang 10 tahun. Tetapi kenapa mereka ni banyak meriwayatkan? Kerana Rasulullah banyak duduk berkomunikasi dengan mereka. Dan Rasulullah tahu golongan kanak-kanak ni mungkin kefahamannya kurang, tapi dari segi ingatannya kuat. Dan seseorang itu dia akan dapat kefahaman kan, bermula dengan sesuatu ilmu yang dihafal, dan berdasarkan daripada panjangnya umurnya ataupun pengalamannya, dia akan dapat memahami ilmu-ilmu yang sebelum itu dia ingat ataupun dia hafal. Itu sebab Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala dia kata apa? Menuntut ilmu ni salah satunya panjang masanya, tuluz zaman, yakni panjang masanya kan? Kenapa? Kita lihat perkembangan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri tu perkembangannya ketika mana beliau di Iraq dan ketika mana beliau sampai di Mesir kan, berlaku perubahan-perubahan fatwa berdasarkan pengalaman dan pemerhatian beliau dalam masalah ilmu tuan-tuan. Itu penting tuan-tuan. Jadi kita lihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni sangat menitik beratkan pengajian ataupun dakwah disampaikan bukan sekadar pada orang dewasa, bahkan kepada golongan kanak-kanak. Bukan sekadar dakwah secara formal, bahkan dakwah santai-santai kan, disampaikan kepada masyarakat tuan-tuan. Ini hebatnya dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan pada pagi ini sikit sebanyak jadi panduan untuk kita beramal, dan mudah-mudahan amal soleh kita diterima dan diganjari dengan ganjaran yang besar daripada Allah Ta'ala. Sebelum saya tutup kuliah kita pada pagi ini tuan-tuan, ada beberapa perkara yang saya kongsikan. Yang pertama, saya ucapkan tahniah kepada sesiapa yang mendapat tawaran haji kan? Dan saya mewakili Alam Shah Travel. Alhamdulillah tahun ini kami sekali lagi mendapat lesen pengelola jemaah haji PJH daripada tabung haji untuk menguruskan jemaah haji. Jadi kalau adalah sesiapa yang dapat tawaran ataupun yang sedang melakukan rayuan kan, dan ingin menggunakan perkhidmatan swasta, boleh hubungi saya lah. Dia khususnya kepada yang merayu. Kalau merayu ni tuan-tuan nak senang dapat, ikut swasta, ikut tabung haji walaupun 30,000, dia utamakan yang tawaran dulu. Tapi kalau ikut swasta, tabung haji ni selalunya dia bagi peluang kan, yang nak ikut swasta, yang rayuan ni insya-Allah 80-90% akan dapatlah. Okey. Harga bermula daripada RM50,000. Harga bermula RM50,000. Jadi kalau ada sesiapa yang berhajat, boleh hubungi saya lah, boleh WhatsApp saya. Nak booking dulu boleh. Nanti dah dapat keputusan rayuan kan? Kalau dapat baru bayar deposit lah. Kalau belum dapat tak apa, isi borang dulu, boleh booking. Tuan-tuan nak cancel pun boleh, tak ada masalah. Jadi kalau adalah sesiapa berhajat nak pergi haji tahun ni, yang dah buat rayuan dan memang nak sangat pergi dan ada rezeki lebih dan nak guna perkhidmatan swasta, tuan-tuan boleh hubungi saya lah, insya-Allah. Kemudian seterusnya tuan-tuan, saya nak sebut berkenaan dengan haji. Mulai tahun ni tuan-tuan, ada banyak perubahan peraturan daripada kerajaan Saudi tuan-tuan. Khususnya berkaitan dengan kesihatan menjadi syarat utama untuk melaksanakan haji. Ini bukan peraturan daripada tabung haji Ini peraturan daripada kerajaan Saudi. Antaranya BMI, ukuran tinggi dan berat kita, kena balance lah. Kalau gemuk tak boleh pergi haji tuan-tuan, walaupun sihat. Yang kedua, pengguna kerusi roda tak boleh pergi haji.
Contoh seseorang itu dia cacat, memang daripada lahir dia memang tak boleh berjalan, sedangkan dia sihat, dia hanya dia menggunakan kursi roda, tak boleh pergi haji tuan-tuan. Apatah lagi sakit kan, tak boleh tahun ni. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, jika seseorang itu ada sakit-sakit kronik, contohnya sakit jantung, kanser, sakit buah pinggang, walaupun stage 1, maksudnya nama je sakit kronik, tapi dia stage 1 lah, belum terlalu kronik, pun tak boleh melaksanakan haji tuan-tuan. Tahun ni ketat tuan-tuan. Kemudian tahun ni dah tak ada, yang keempat, dah tak ada hospital medan lagi. Maksudnya hospital tabung haji dah tak ada. Kalau jemaah sakit memang semua akan ke hospital kerajaan Saudi. Cuma masalahnya kalau jemaah tu dimasukkan ke dalam ward, kemudian hari itu hari wukuf, tidak ada perkhidmatan untuk jemaah sakit wukuf di Arafah dengan ambulan. Kalau sebelum ni tabung haji dia sewa ambulan, bawa jemaah dengan wire-wirenya, dengan tonggesnya, bawa pergi Arafah, lalu untuk dapatkan wukuf, untuk dapatkan haji. Tahun ni, mulai tahun ni kerajaan Saudi dia tak buat lagi dah benda ni tuan-tuan. Jadi kalau masuk hospital kena pula hari wukuf tuan-tuan, tak boleh buat apalah. Peraturan tahun ni tuan-tuan. Bahkan di Malaysia ni saya tak pasti lagi, cuma saya dapat maklumat di Indonesia, mereka akan buat saringan kesihatan di Saudi. Masuk dulu, kemudian buat saringan. Kalau ada yang tak kena cek darah ni apa semua, dia hantar balik je. Dan untuk makluman tuan-tuan kan, Saudi sekarang ni mereka ke arah untuk mengambil alih ataupun untuk mengawal 100% urusan haji dan umrah. Targetnya tahun 2030. 2030. Dan selepas ni nanti tuan-tuan tidak ada lagi kota untuk negara-negara. Sekarang ni 1% satu negara kan. Selepas ni kota akan dihapuskan. Kenapa? Jadi Saudi dia akan jual package haji di dalam aplikasi Nusuk. Siapa pernah pergi umrah yang baru-baru ni kan ada aplikasi Nusuk, dia akan jual package haji dalam tu. Siapa dapat, siapa cepat dia dapat. Jadi tak ada lagi sistem kota bagi negara-negara tertentu. Jadi mungkin tabung haji 10 tahun lagi akan datang hanya berfungsi sebagai tempat kita simpan duit sahaja, bukan pengelola haji lagi tuan-tuan. Tuan-tuan, ke arah tu tabung haji buat, Saudi buat satu sistem tuan-tuan. Dia sebenarnya macam ni. Dulu tuan-tuan, kalau haji dan umrah ni, kat sana ada kartel-kartel yang menguruskan hotel, pengangkutan dan sebagainya. Jadi kartel ni tak bayar cukai pada kerajaan Saudi. Sedangkan kerajaan Saudi kira-kira ni bilion juga boleh dapat kan? Jadi sekarang Saudi tuan-tuan, mulai tahun lepas dia dah buat dah. Dia buat satu sistem kan, semua pengelola haji ni daripada semua negara nak ambil hotel kena buat tempahan melalui sistem yang Saudi sudah tetapkan. Bahkan yang dahsyatnya tuan-tuan, tahun lepas dia tak bagi kota dulu, dia suruh booking hotel dulu. Bila dah booking hotel baru dia bagi kota, dan kota tu tak mencukupi. Akhirnya pengelola haji ni, syarikat-syarikat ni banyak yang menanggung kerugian jutaan ringgit, sebab hotel yang dia booking tak balance dengan kehadiran jemaah di sana tuan-tuan. Jadi hotel dia dah bayar benar, rugi tuan-tuan. Jadi sekarang ni memang Saudi dalam langkah ataupun usaha untuk nak kontrol semua ni tuan-tuan. Bahkan saya ada dengar semalam ke 2 hari lepas, ada seorang jemaah haji daripada Malaysia, diikutlah satu ni mutawif daripada Arab Saudi, orang Arab sendiri tuan-tuan. Memang sebenarnya sekarang ni
Saudi dia dah, kalau boleh dia tak nak bagi lagi dah mutawif daripada luar, mesti mutawif daripada orang dia sendiri, orang Arab Saudi. Jadi ada baik dan buruknya tuan-tuan, tapi itulah kan maklumat dan cabaran untuk kita nak melaksanakan haji pada masa akan datang tuan-tuan. Jadi kalau ada sesiapa yang nak pergi haji tahun ni, tuan-tuan bolehlah nanti WhatsApp dengan saya untuk dapatkan maklumat tentang harga dan sebagainya, insya-Allah. Kemudian tuan-tuan, seterusnya saya ucap jutaan terima kasih atas sumbangan daripada tuan-tuan sekalian untuk program September yang lalu, program amal Islami. Alhamdulillah pembinaan tandas dah selesai kan? Ada 6 pintu tandas, 3 pintu untuk perempuan dan 3 pintu untuk lelaki kan? Kemudian adalah kami dapat buat dapur dan sebagainya lah kan, simen-simen sikit, nampak proper sikit lah tempat surau tempat kami berprogram. Dan menariknya program amal Islami ni tuan-tuan, bukan sekadar anak-anak orang asli yang Islam, bahkan yang bukan Islam pun sama-sama sertai. Bahkan ada anak orang asli yang bukan Islam menang tempat ketiga dalam pertandingan azan. Menang tempat ketiga dalam pertandingan azan. Jadi sekali lagi saya ucapkan jutaan terima kasih atas sumbangan daripada tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan itu jadi saham akhirat untuk kita semua, insya-Allah. Dan Disember akan datang ni, bulan depan 6 dan 7 hari bulan, program seterusnya di Pospiah. Cuma program santai-santai lah kan, kenduri bersama dengan masyarakat orang asli. Jadi saya mengajaklah, setakat ni Surau An-Nur ni belum mantau wakil lagi. Haji Bakar dah jadi orang tapah sana kan, tuan-tuan belum mantau wakil kan. Jadi saya mengharapkan mungkin 1-2 kereta daripada sini sama-sama jadi sukarelawan untuk kan kita menyampaikan dakwah di Pospiah Sungai Siput Perak. Dan pagi ni tuan-tuan saya ada bawa kerepek lagi di belakang sana, di luar, satu pack RM10 untuk dana masyarakat orang asli ni. Jadi kita pakat-pakatlah beli. Lebih kurang 3 bulan saya tak bawa kerepek. Jadi sepatutnya tuan-tuan kena beli seorang 3 bungkus tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jadi saya tutup kuliah kita pada pagi ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.